1. Yep. Kalau tak betul kita kena ni lah, tarik, tolak troli tu. Kau dah check kan? Dah. Saya dah triple check. Sinilah itu hari yang dia tunggu tu. Kita naik tadi. Tadi kita turun bukan sini. Sini Abi. H. Ujung sekali. Inilah kedai yang ada bawah ni. Sebelum fly. Jom lah, jom. Tu ada kids park kalau dia nak main-main. Tu. Tu ada onigiri. Ada drinks. Okey, boleh. Ini je lah yang ada. Domestic terminal. Arigatou. Arigatou. Arigatou.
Ayah? 便は上空の気流が不安定なため飛行中は揺れることが予想されます。離陸後しばらくの間、化粧室をお使いいただけない場合もございます。化粧室のご利用は搭乗前にお済ませください。 May I have your attention, please? This is an announcement for ANA flight 984 due to turbulence. In-flight service is expected to be withheld for a while. Please reach the restroom. Taruh tu bag. Bag. Taruh sini. Saya bawa berat. Lagi bag. Bag lain. Okay. Now kita cari tingkat 3. Tingkat 3 ada restoran halal. We're going to 3rd floor. Makan dulu, baru kita ambil kereta, lepas tu pergi hotel. Lift. Okay. Kita kena pergi. Kita daripada domestik, kita nak pergi international terminal, then baru kita pergi naik tingkat 3. Yeah, we're going. Sebab nanti nak ambil kereta, kita boleh ambil daripada domestik punya terminal atau ambil daripada international punya terminal, tak ada masalah. Just bagi tahu diorang macam biasalah. Nanti diorang akan pick up ataupun diorang akan ni kan. Sebab saya kata dengan dia kita pukul 3, so kita ada 1 jam lagi. So let's go. Pergi cari international. Chitose ni satu je. You just tengok international or domestic. Tadi kita kat domestic kan. Sini kurang lah sikit.
Ya, penumpang dia, jadi tak adalah kaotik, kelang kabut. And then banyak more Japanese lah. Tak, kita tak perlu immigration. Kita domestic. Sebab tu tadi kita dah keluar dah. Kita dah keluar. That's why everything was very fast. Now kita pergi nampak international terminal, train, JR. Ni kalau kita nak pergi Sapporo, kita terus lah naik. Nanti bila kita dah hantar Aisyah kan, saya ingat since kita nak pergi Hakodate kan, kita drop bag kita, suruh dia hantar Hakodate, ambil kat hotel je nanti ataupun kat airport. Tengok international terminal, nampak ramai kan, nampak. Jom kat sini lah. Kita nak pergi naik tingkat 3. Oh, tapi tu ada ni lah, ada lift. Jom kita pergi check lift lah. Ya. Kita tengok lift tu boleh pergi level 3 tak? Level 3, kita nak pergi level 3. Tu ada restoran tu lah. We need to go up lah.